Hai Besti bijak seni. Okey, jom saya ajar melukis dan mewarna siput. Okey, genggam tangan anda macam ni di atas kertas lukisan. Ibu jari tu mewakili kepala siput. Anda teris bentuk jadi macam ni. Dah dapat rangka bentuk siput. Kemudian lukislah bentuk cengkerang siput dan juga badan siput. Buat macam ni. Mudah kan? Kalau nak buat siput tu sebelah menyebelah, gunalah tangan kiri pula. Buat teknik yang sama saja ya. Untuk mewarna pula, saya gunakan teknik Algo Art, iaitu mewarna langkah demi langkah. Bermula dengan ton cerah, ton sederhana dan juga ton gelap. Setiap ton warna ada mewakili kod warna macam ni. Untuk berus, saya beli dekat Eco Shop je. Murah, RM2.60. Beli macam ni ya, brown brush. Ingat, untuk mewarna sesuatu objek, perlulah ikut saiz bentuk objek tersebut. Siput ni kecil je, jadi gunakan saiz yang sesuai. Jangan guna saiz besar, nanti tak jadi warna. Untuk persediaan mewarna, jangan lupa sediakan tisu kitchen macam ni. Untuk serap lebihan air pada berus, warna jangan lupa 2 bekas air, 1 bekas air untuk basuh berus dan juga blend warna. Okey, jom warna. Mulakan dengan kod warna pertama, iaitu warna white. Warnakan di tengah-tengah badan siput macam ni. Okey, next, ton sederhana saya gunakan color code yellow ochre, warna macam ni ya. Nampak tak amount warna yang saya gunakan tu? Untuk ton warna cerah banyak berbanding sederhana. Ton warna gelap saya guna Van Dyck Brown. Kalau tak ada, campurkan brown dengan black. Tindikan di atas color code yellow ochre, buat macam ni. Sedikit saja untuk ton gelap ni. Jangan guna banyak sangat air ya, sedangkan membasahi warna berus saja. Okey, lepas tu basuh berus bersih-bersih. Lap di atas tisu bersih-bersih ya macam ni. Kemudian ambil sedikit saja air bersih. Blend warna color code white dan juga yellow ochre. Blend macam ni ya. Ulang langkah yang sama, basuh berus. Kemudian blend color code Van Dyck Brown dan juga yellow ochre macam ni. Pastikan badan siput tu dah kering tau sebelum mewarnai cengkerang. Untuk elakkan warna bercampur-campur nanti. Okey, jom warna. Mulakan dengan kod warna white, iaitu mewakili ton cerah. Kemudian kod warna red mewakili ton sederhana. Last kali kod warna Van Dyck Brown mewakili ton gelap. Ingat, jangan tunggu warna tu kering, terus blend guna sedikit air bersih tau. Mulakan dengan blend warna kod white dan juga red. Kemudian terus blend warna kod red dan juga Van Dyck Brown macam ni. Okey, pastikan permukaan warna semua tu kering. Next, kita touch up semula siput tersebut. Boleh je kita add on warna untuk nampak lebih realistik dan juga tambahkan dot macam ni untuk hasilkan jalinan pada permukaan kulit siput. Sama juga dengan cengkerang siput ni, dia tak flawless. Jadi kita boleh tambah warna untuk nampakkan jalinan pada cengkerang. Buat macam ni. Pastikan anda bawa kipas portable agar hasil karya anda cepat kering. Lepas siap warna satu objek, anda gunakan kipas portable tu untuk keringkan permukaan warna tersebut. Untuk exam SPM kertas 2, jangan lupa buat yang terbaik. Janji buat yang terbaik. Okey, bye.